Saya nak pergi naik bukit Pinanggi, nak beritahu gerhana bulan. Nampak apa yang berlaku. Nampak matahari dah. Halang ke utara. Halang ke utara. Itu garis. Biasa yang ni. Mana Isyak? Tak ada Isyak. Isyak mana ada matahari nak tengok bayang apa? Zohor. Kalau Zohor kat mana sepatutnya? Cuba tengok. Boleh baca tu. Dia jawi je tu. Yang ni je bahasa Arab. Dia tulis garisan Zuhur. Capricorn yang ni. So dia akan mula dari Capricorn, Lepas tu tu Aquarius, Aquarius. Pisces, Lepas tu yang ni atas sikit Aries. atas sikit Aries, mana Aries? Taurus, tu Gemini. Tu kita pergi ke sini. Cancer, tu aside Singa lah, Leo. Leo. Tu Libra, Dia boleh pusing di masa Pada hari ini kita berhimpun bukan sekadar untuk menyaksikan satu fenomena astronomi, tetapi kita berhimpun untuk menyaksikan satu tanda kekuasaan Allah yang bergerak dalam sistem yang begitu teliti, begitu teratur dan begitu menakjubkan. Dah, peting dia bukan banyak. Dia sekali-sekala je. Tu. Nampak? Ha. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين